Hari raya lah. Mandi nak raya dah ni. Mandi raya nak raya dah. Aduh, dah raya dah ni. Cepat. Mana ni tempat mandi? Di sini. Aduh, boleh pula lambat. Cepat. Sangat selesa kali. Cepat. Macam mana ni? Gosok gigi. Okey dah. Tutup air. Tukar baju tu. Mana ni? Mana tukar baju? Cepat nak raya dah ni. Daripada pagi. Mana paspornya? Cepat sikit. Pergi private tak lama. Cepat pergi private. Aduh, di sini paspornya. Ambil. Tak apa. Aku tak perlukan paspor. Saja aku meninggalkan rumahku yang tercinta ini. Bye rumahku. Aku kembali. Mak, macam mana ni? Kita dekat. Aduh, tak tahulah ni apa. Aku ada motor. Masa aja aku balik kampung. Aduh, walaupun banyak barang tapi kita pergi. Okey dah, aku pergi dulu. Aku balik ke rumahku. Aku kembali. Akhirnya aku sampai juga. Ngantuknya aku. Tak boleh fokus. Aduh, penatnya. Aduh, rumahku mana? Tak ada rumah lah. Nak telefon aku tadi. Dia kata rumah dia kena beli dengan Rayu lah. Sekarang tinggal mana ni? Ada rumah dia jauh. Awak dah pergi ni. Buka dulu lah. Sekejap. Ada banyak barang-barang sepah je. Yang ni pun ada juga. Yang ni pun ada. Tak bunuh sikit. Kat sini baku je. Wah, macam ada terbuka. Ya Allah Tuhan. Ada penghuni kat sini. Wih, cocok. Dan Naim dia pergi mana? Kena rumah ke? Tak tahu aku pergi mana. Ke pergi rumah si Raju tu. Rumah dia tak bersih-bersih. Apalah, aku tinggal sini je lah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Sahir Batik. Okey guys, kali ni aku dah puasa, okey lah, korang puasa juga tau. Kalau korang ada raya bagi aku, okey? Jangan takut. Okey dah. Bye.